Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namitu ta'ala wa ta'lim wa nafa'an wa intifa' wa zakar wa tazkiyah wa ifadah wa istifadah wa nasa'ala tamasuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tadallah 'ala al-khair bi ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الاخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى ياتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تاويل وجعلنا من العلماء الصالحين. اللهم اتنا بفضلك افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا وجعلنا مخلصين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Pada baginda Nabi SAW dan pada keluarga baginda dan pada sahabat baginda dan pada beliau yang mengumumkan yang bertajir dan juga pada sultan yang mulia itu Syekh Muhammad Jalani dan pada Kiai Isa dan pada baginda Salimah mereka sihat seperti mana segala dan pada guru kita alim ulama dan pada jiran kita, keluarga kita dan pada seluruh muslimin dan muslimat dan khususnya kepada pengarang kitab sebuah mulia ini Tuan Guru Bapak Haji Abdul Aziz Al-Fatani lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita menggunakan kita Misbah Munir dan duduk di muka surat 36 di Ponti di 9 baris kereta heran dan tentu tidak pula dekat situ dan tentu tidak pula segala lawan-lawan bagi 9 yang tersebut. Jadi kita naik ke 3 baris ke atas tu, 4 baris ke atas. Kita ambil dekat stesen kat awal atas sebab dia Ponti macam tengah jalan malam. Saya baca kat situ tapi tak hurai kan. Dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal muka situ. Kita ambil situ. Dapat tak gitu? Dapat. Dan tidak nampak. Dan nampak balik? Dapat. Kat situ. Okey, sebelum tu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita nak beritahu yang kemarin tu kita perbincangan tentang dua sifat Tuhan yang bersaudara, iaitu istighnaq dengan istighfar. Istighnaq ni semua kita kaya daripada segala apa pun. Itu punya istighnaq yang kemarin tu. Jadi dalam sifat istighnaq yang kemarin tu semalam yang dia termasuk wujud di dalam bahawa semua tu lah. Kita kena tengok balik ke belakang kan. Wujud di dalam bahawa kalau kita ada di dalam hadis di nafsi sama Allah SWT kalau sami'an itu kan. Itu termasuk istighnaq. Jadi malam ni kalau dia nak baca tentang istighfar, semua benda berhajat kepada Allah, berhajat kepada Allah. Jadi bicara tentang istighnaq tu, Allah Ta'ala ni Maha Kaya tu yang duduk dalam tu tergantung yang wujud di dalam bahawa tu, itu dia kasi kita kira balik dia ada sebelah, ada lawannya sebelah 22 betul sifat harusan. Itu tapi itu di dalam istighnaq. Tapi ni di sini dia nak contoh tentang istighfar pula. Okey, dan tidak nampak, tengok balik dari situ kita, dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal dengan bahawasanya sesuatu tu dan tiap-tiap barang yang lain tu itu berkehendak semuanya tiap-tiap barang yang lain tu lah, semuanya yang kiranya tiap barangnya ni makhluk lah, setiap semuanya yang makhluk ni
berkehendak semuanya yang makhluk ni kepadanya Allah. Semua makhluk kita ni kita berkehendak kepada Allah tu dipanggil istighfar. Okey, kepadanya itu melainkan di sini malah dah huraian mohon, melainkan satu zat yang pasti dan tentu sungguh bersifat dengan wahdaniyah yang dia ada kategori dia. Kalau istighfar ni dia wahdaniyah. Sebab apa wahdaniyah? Malah bagi tahu lah. Kiranya Allah Ta'ala ni ada sahnya. Kalau kita sebut satu, dia ada kosong, dia ada dua padan. Jadi dia ulama letak se ni tak ada lah masa depan, tak ada belakang, tak ada. Dia seorang diri ya. Kira Allah sahaja satu. Jadi semua bahajat Tuhan lah. Itu dia sebab wahdaniyah ni masukkan istighfar. Semua benda berkendak kepada Tuhan. Untuk masukkan Tuhan juga. Iradah menentu. Tuhan dah tentu tau. Orang ni makan banyak ni, Tuhan dapat banyak ni. Dah tentu. Jadi semua makhluk tumpu kat Tuhan. Itu kata ni mana dah terang sifat ilmu. Kan Allah SWT ni berilmu. Jadi semua bahajat kepada Tuhan sebab Allah Ta'ala ni berilmu. Okey. Ya ilmu hayat sebab apa? Sebab ayat tu dan kaum qadran samalah dan kaum muridan kaum aliman dan kaum wahyan. Kita mau pergi ke situ lah. Dan biasanya kita nak mula. Dan tentu tidak pula segala lawan-lawan bagi 9 yang tersebut tu. Itu 9 yang tersebut. Jadi berapa semua? Jadi 9 kali 2 kira 18 lah. 9 kali 2 18 lah. 18. Kan ni kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah. 9. Lepas tu lawan dia tu yang perlu kita yang sifat tu istihal itu mustahil tu. Bukan mustahil tu, iaitu tak mati, tak itu yang sifat. Jadi jadi 9 tambah 9 jadi 18. Kalau sifat 9 je yang boleh guna tangan. Betul tak? Betul tak? Tahu 9 tahu? Tahu tak? Kata sifat 9 boleh guna tangan. Tak tahu lupa lah. Cikgu tahu sebab kita gua macam matematik kan. Matematik kan apa cikgu? Sains lah. Ni 9 18 2 kali 9 18 3 kali 9 27 36 45. Tak nampak? Pernah belajar ni? Pernah tak? Tak tahu? 54 lepas tu 63 72 9 kali 9 81. Lepas tu 10 kali 9 90. Kiranya kalau sifat 9 dia boleh guna. Tak ada apa. Betul tak? Kai tahu kai? Kawan? Mesti kau tahu. Ini 18 27 36 45. Cikgu apa Ustaz? Okey kan kat Indonesia ajar dia tu lah. 39 lah. Tak dia guna yang kiri. Sini 9. 9 lah. Lepas tu sini kan. Ni 18. Ni 8 1. Dia 18. Lepas tu 3 kali 9 27. Macam tu dia tak payah fikir sangat. Ustaz baca jangan fikir matematik sains saja. Relax lah. Ni kalau 4 kali 9 dia ni kan 1 2 3 4 kan. Lepas tu ni 3 belum 6. Dia kena. Nampak? Itu lah. Tuhan dia cipta kalau sifat 9 je tak jawapan. Tak apa sebab ni mengajak tapi dia ikut sifat pula. Okey. Sifat 9 dia boleh tangan. Okey, dia ikut berapa tadi? Okey. 9 kali 2. Okey. Ya 18 kan? 18 kiranya 9 tu sifat wujud kita wahdanya wujud kita. Wujud kita tu istighfar. Kalau istighfar ni wahdanya putrah ni. Nanti tengok balik tu. Kalau hafal lagi bagus lah. Kalau hafal lagi bagus. Lepas tu apa yang 9 kan. Lepas tu mustahil dia pun 9 juga. Dia 18. Maka jumlah yang direti ni faham lah. Yang direti pada istighfar ni, istighfar tu
18 daripada yang wajib, 18 daripada yang wajib tu, dan yang wajib tu, dan yang mustahil, termasuk sekali dengan mustahil tuan. 18 mustahil tu dia hazah mudhaf yang kita nak di sini, istihalatul mustahil. Musolli nak beritahu istihalatul mustahil tu, buang cakapan sandaran tu, hazaf mudhaf pula, seperti hayat macam hidup kan, yang kita yang jawab istihalatul mustahil, iaitu tak mati. Allah Ta'ala ni tak mati. Istihalatul mustahil tu yang kita yang jawab, kita bukan jawab Allah Ta'ala ni mati. Hidup namanya mati tu. Kalau ada puak wahabi kata, apa daripada mengaji sifat 20, Tuhan hidup, lepas tu mati pula. Dah kita buat silap tu. Kita yang kita sebut tu nak bagi ringkas lah. Untuk musallim ni wajib, dan yang mustahil tu yang untuk musallim ni nak, dia istihalatul mustahil. Dia lebih tulis kat sini lagi dia orang pening kan, jadi disebut mustahil di situ. Tapi sifat ni sifat mustahil bagi Allah lah. Itu yang tak mati tu ya kita ikut. Okey, maka jika luput, di situ tengok dari kitab, maka jika luput ni kalau kita tak tahu salah satu ke ataupun jatuh ke, dia tak pakai ke, tolak ke, maka jika luput suatu daripadanya, seperti luputnya daripada putra, tolak sifat putra, dan lainnya. Tengok kita tolak sifat ilmu ke, tolak sifat ayat dan orang yang tak mau lah. Guna sebab tu aku tak ada lah sifat putra kat dekat Tuhan ni. Kalau orang kata kalah lah, dia kata betul. Dapat Tok Musolli ni kata sifat putra ni tak ada contohnya. Nescaya dia sekalian makhluk tidak lagi berkehendak kepadanya, kepada Allah ni, kerana Tuhan sudah lemah. Macam misal kita pergi kepada seorang tukang rumah, kita pergi suruh dia buat rumah, tapi kita rupanya kita pergi jumpa dia dah lumpuh dah, tak ada kekuatan nak putra kan, kekuatan kat dia tu tak ada nak buat rumah dia tak ada kuasa lah kan, putra ada kuasa, dia tak ada kuasa. Orang tak berhajat kan kepada dia, kepada nak buat tukang rumah. Seperti itu juga Tuhan, kalau tak ada sifat putra, orang tak berhajat kepada Tuhan. Sebab dah itu yang Tok Musolli kata, kalau tak ada sifat putra tu, maka Tuhan tu lemah. Ini misal. Okey, nampak tak? Maka apakah lagi berkehendak kepadanya, ya Allah tu, dan tidak dinamakan Tuhan, tak nama tak dipanggil lah dia Tuhan, sebab dia lemah. Itu. Dan makna Muhammad pesuruh Allah tu. Okey, dekat sini dah selesai dah. Di sini sebab apa masuk istighnaq dan istighfar tu dah di situ dah. Lepas ni dia akan cerita tentang, dia dah bagi penjelasan tentang Muhammad pesuruh Allah pula. Jadi dah habis dah sifat istighnaq merindu dan sifat istighfar sekarang ni yang kita baca ni. Itu dah selesai dah di situ. Okey, dan dia nak Muhammad pesuruh Allah pula. Siti bersemua. Dan makna Muhammad pesuruh Allah itu ialah Muhammad itu seorang manusia. Ini seorang manusia lah, dia bukan malaikat terbang semua dah. Yang dilantikkan akan dia Rasulullah ni, dilantikkan dia Rasulullah oleh Allah. Allah lah, dilantikkan oleh Allah Ta'ala menjadi rasul dan pesuruh, menjadi rasul dan pesuruh, utusan Allah lah, untuk menyampaikan segala barang yang diwahyukan. Disampaikan untuk barang yang diwahyukan. Wahyu itu maksudnya maksud yang diberitahu, Allah bagi tahu kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Agama kita ni lah, ma syara'allahu ala lisani nabiyyi minal ahkami ala mukallaf. Barang yang disyariatkan oleh Allah di atas lidah Nabi dari hukum hakam ke atas mukallaf lain. Mukallaf ni tak kira masuk jin, manusia, mukallaf semua lah. Okey, 19 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
Kalau ayat pendek aja, apa itu agama ni hukum hakam lah, iaitu undang-undang yang dibawa datang oleh Rasulullah. Dia diwahyukan kepada Rasulullah kan. Mungkin bawa oleh Jibril, diwahyukan kepadanya Rasulullah. Akan segala makhluk, akan segala ni jadi makhluk pihak, itu disebut akan segala makhluk. Maka tidak nampak dan tidak terima akal. Tidak nampak dan tidak terima akal. Akal ni dah kita jelaskan dah masa hukum akal tu. Akal adalah suatu cahaya yang Allah Ta'ala letak dalam hati sanubari, yang dengan dia memancarkan kod otak yang dengan dia lah kita dapat fikir. Itu dipanggil akal lah. Akan seorang yang dilantik dengan jadi pesuruh Allah itu tidak nampak dan tidak terima, akal kita tak terima akan seorang yang dilantik dengan jadi pesuruh Allah itu, melainkan ataupun mesti orang yang bersifat dengan sifat sidik, sifat benar, dan amanah, kepercayaan. Amanah yang dijelaskan malam tu iaitu tak melakukan yang agama teguh, haram, makruh, khilafu aula boleh tak buat. Benda dah jatuh kepada makruh tu boleh tak buat. Yang Nabi buat semuanya ibadah. Fatanah, bijaksana, tabligh, menyampaikan. Tabligh ni baru ada orang tabligh ni. Bila dilantiknya Rasulullah jadi Nabi. Kalau sifat yang lain tu dah ada dari awal ni, masa Nabi dah lahir dah. Masa dah kanak-kanak dia memang apa benar, apa semua diujur, amanah, apa semua dah. Tapi kalau sifat tabligh ni dia baru selepas dia umur 40 dia lantik jadi rasul, baru dia bersifat dengan tabligh ni. Sebelum dia lantik jadi rasul dia tak tabligh ni. Ini baru je sifat tabligh ni setelah dilantik jadi rasul. Dan berperangai dengan perangai manusia, roh basyari yang kita beritahu kemarin, bersifat seperti manusia, makan, minum, kahwin, semua yang tidak mengurangkan akan martabat. Tak kurangkan martabat. Alah. Yang di sini. Lah. Dan hikmah, jadi ni ataf dia lah, dan ni ataf pada yang tidak mengurangkan akan martabat. Dan hikmah jadi rasul itu, dan tidak pula bersifat dengan segala lawan bagi yang tersebut. Nabi ni tak bersifat pada lawan dia lah, bukan lawan orang. Ni lawan pada sidik, tak apa benaran, tak benar lah. Lepas tu amanah ataupun pecah amanah kan, tu khianat. Dia tak bersifat dalam benda tu. Maka jumlah yang direti ni difaham dengan Muhammad Rasulullah itu 9. Tuan, Muhammad Rasulullah itu 9. Itu 4 tambah 4, lepas tu sifat harus bagi Nabi kan. Dan apabila dia 9 lah. Dan apabila dihimpunkan barang yang dia renti ni bahasa Fatoni ya, tadi faham lah. Dan makna dia faham, dia renti ni faham daripada makna la ilaha illallah, iaitu 41. La ilaha illallah tu 41 ada di dalam tu. Ada 41 yang kita beritahu tu. Nescaya terangkum semua tu lah. Nescaya jadilah segala akidah yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Mengetahui terlajar dan mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf ni, hati kita semuanya, dengan sungguh segala yang wajib Allah Taala, wajib bagi Allah Taala dan Rasul tu, dan dengan tidak segala yang mustahil, tak berlaku di Allah dan Rasul, mustahil, dan berlaku dan tidak bagi yang harus, dan tidak bagi yang harus. Harus ni kan kalau di Allah buat sesuatu dan Allah tak ada
Rasulullah harus dia bersifat dengan manusia, kemanusiaan, a'rad al-bashari tu. Semuanya 50 kita campur main apa semua tu, semuanya kita cerita tadi terkumpulnya sifat Rasul, lepas tu sifat 20 apa semua tu dengan harus, lepas tu dengan harus bagi Rasul, lepas tu sifat harus bagi Rasul ni 50. Komplit set dia tu 50. Semuanya 50 akidah sebagai wajib ain, fardhu ain. Kalau disebut wajib ain itu fardhu ain dengan jalan tafsir. Dalam tafsir ini jalan yang terperinci. Bahkan sekalian akidah yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atas Rasul, yang tidak terhingga terhingga ni banyaklah, itu direti, faham semuanya daripada dua kalimah yang tersebut itu. Terkumpulnya daripada dua kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia yang dihimpunkan para ulama 20 sifat itu dia, dan 4 sifat Nabi kan, sifat mustahil dia, dan nama Allah sifat 20 dan sifat mustahil dan sifat harus, sifat harusan. Okey, sebenarnya banyak lagi sifat-sifat Allah yang lain, Maha Kaya, Maha Rahman, apa semua kan, tapi yang ulama ijma'kan semua 20 tu kan. Tapi dia banyak lagi sifat-sifat lain, tak terhingga banyaknya. Dan sama juga dengan sifat Rasulullah, tak terhingga banyak. Tapi yang tak terhingga banyak semua tu, semua terkumpul di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebut la ilaha illallah. Tapi kalau kita tengok di sini, dia sebut dua kalimah syahadah kan, dua kalimah kan. Tadinya orang Melayu pun dia akan sebut dua kalimah. Kalau kita belajar nahwu, kalau dua kalimah kan, kalau di sini kan dia kalau pun dah satu kalimah, ilah pun satu kalimah, ha lagi kan, ilah pun satu kalimah lagi. Dia berapa kalimah dah, Allah dia macam 5 dah tu kan. Tapi di sini dia sebut dua kalimah. Di sini kalau orang yang nahwu, dia itlaq kalimah, murad dia kalam. Dia nak murad, dia nak mafhum dia kalam sebenarnya. Dua kalimah, macam dua kalam ni contoh dia, saya mahu makan. Saya mahu makan itu satu kalam. Itu satu kalam kan. Macam satu rangkap petikan lah. Saya mahu makan. Macam tu. Tapi di sini dia bagi tahu dua kalimah. Dia nak masukkan kata kalam lah untuk musannif ni. Dan ada semua orang akan sebut pun mesti baca dua kalimah syahadah. Mesti dia akan sebut macam tu. Kalau di sudut nahwu dia itulah itlaq kalimah, murad dia kalam. Barangkali kerana itulah contohnya kata dijadikan oleh Allah Ta'ala pokok dan pendahuluan, yang pertama kali pokok dia lah, dan pendahuluan bagi seorang yang kafir yang menghendaki masuk agama Islam, dia kena ucapkan ni dua kalimah syahadah dia. Terkandung dalam dua kalimah syahadah tu qaidul iman, yang 50 tu lah. Wajib kita dan rekod yang tu. Itu kalau orang nak masuk Islam, dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Tu. Okey, faedah. Ai hadhihi faedah. Ini suatu kegunaan. Barang siapa mati dengan kalimah yang pertama iaitu la ilaha illallah, itu kalimah la ilaha illallah ni ada dalam hadis, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhiri dengan kalimah la ilaha illallah tu akan masuk syurga. Itu dalam hadis lah yang bagi tahu. Adakah siapa mati tak sebut la ilaha illallah tu tak masuk syurga? Ini bukan murad hadis ni, bukan maksud kata hadis ni gitu. Hadis ni nak bagi tahu sebab yang siapa yang mula-mula masuk syurga dulu. Sebab syurga ni kan dia ada tingkatan dia ada kelas dia ada darjat dia. Tu masuk hadis tu. Yakni yakni la ilaha illallah tu, yakni seorang yang mati dengan mati yang habis suara mulutnya, dia ucapan dia tu, hanya seorang tu, dia lah kata-kata dia tu. Dan kita tengok kalau orang nazak kan, kita akan pergi kat dia untuk
ucapkan la ilaha illallah. Kita pergi ke telinga dia, sebut la ilaha illallah. Itu. Okey, dengan kalimat syahadah, nescaya dimasukkan akan dia orang tu ke dalam syurga, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih. Hadis tadi man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Itu hadis yang tadi. Oleh itu sayugialah. Betul, ada banyak lagi kelebihan, macam mati hari Jumaat, banyak lagi tak kena azab, tak kena lah hitungan yang susah-susah, seperti mana mati hari Arafah. Ada juga kelebihan dia yang dikatakan Haji Akbar, kan? Haji yang besar, Haji Akbar. Haji Akbar ni dia hari Arafah tu kena kepada hari Jumaat. Kena pada hari Jumaat tu panggil Haji Akbar, Haji Arafah. Dia sebab dia ada hari Arafah ada satu, lepas tu kemuliaan lah, lepas tu pada hari Jumaat pula. Untuk nak mati dengan kalimah la ilaha illallah, kena banyak sebut la ilaha illallah. Kita banyak sebut, kita kena tahlil lah banyak kan, la ilaha illallah. Dia kena mengingat Allah selalu sebelum tidur tu, sudahi dengan kata la ilaha illallah. Tu sebab kalau kita tengok orang sakit, kalau orang sakit kita sunat ajar dia kalimah ini di telinga dia, di telinga orang sakit tu. Okey. Oleh itu sayugialah bagi orang Islam yang menunaikan segala kewajiban Allah sebagai wajib ain. Wajib ain ni fardhu ain lah, seperti sembahyang, seperti sembahyang, sepatu puasa. Sembahyang dalam bahasa itu lughah dia adalah doa. Kalau dari segi istilah, af'alul aqwalul, perbuatan perkataan dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Itu puasa pula, lughah dia menahan diri daripada imsak berbuka. Istilah dia al-imsaku al-muftirin, iaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan. Amin tulu'ul fajri, dari terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, hingga terbenam matahari tuan. Sana yang nanti saya pakai ajar, saya tak fikir. Okey, sembahyang, puasa dan sebagainya yang lain lagi, zakat, haji, semua kan. Dan menjauhkan segala larangan yang ditegah akan dia larangan tu oleh Allah Taala. Kita kena jauhkan larangan tu apa Allah Taala teguhan. Bahawa membanyakkan ia akan membanyakkan ia seorang tu. Membanyakkan menyebut la ilaha illallah, yakni berzikir dengan ikhlas. Menyebut la ilaha illallah dan menyebut tahlil lah, la ilaha illallah tu, yakni berzikir. Berzikir itu menyebut nama Allah. Asal ada saja kalimah Allah itu dipanggil zikir. Dengan ikhlas, ikhlas tidak ada niat untuk yang lain lah. Buat bulat hati kita kepada Allah saja, semata-mata kerana Allah. Kalau orang awam ni amalan dia taat kan, takut kepada neraka, nakkan syurga, tapi wajib-wajib Allah. Buat bukan nak ganjaran syurga dan tak takut untuk neraka tu, tapi semata-mata kerana Allah. Bila akhirat esok Allah Taala suruh minta kepada siapa yang kita niatkan nak ibadah kepada dia tu. Kalau kita sembahyang takut pada ustaz ataupun takut pada siapa, masa akhirat esok ni dia akan suruh minta pahala kepada orang tu.
minta kepada ustaz tu. Kalau kita semayang sebab ada ayah kita, kita takut. Terus takut kat pak mentua. Pak mentua kita kan. Ataupun guru kita ada. Kalau duduk seorang-seorang, kita baca Qur'an lah, jadi imam. Dengan pak mentua ke, dengan apa kan. Betul jadi duduk seorang-seorang, baca Qur'an. Tapi kalau ada pak mentua, nanti kahwin dengan perempuan kan. Kalau pak mentua, baca saat sering komedi juga. Masyari Al-Rashid, semua blok ni. Tu, baca surah panjang. Tu, kita nanti kat akhirat itu kalau kita buat tunjuk kat dia, nanti Allah Ta'ala suruh pergi kat dia. Kalau kita tunjuk kat guru kita, tapi minta kat guru kita. Itu guru tu dah dia sibuk kan dengan dia apa bunyi kat akhirat itu. Apa dengan amalan kat sana nak timbang apa semua, dia pun tak ni nak tolong kita. Tu. Betul, buat dengan ikhlas serta mulahazah. Mulahazah, lintasan hati. Bila sebut la ilaha illallah tu, hadirkan hati. Allah jua Tuhan. Kita tak dapat itu, kita kena duduk dengan ahli ilmu. Kalau kita kena banyak duduk dengan ahli ilmu kan. Macam kita nak ilmu perniagaan lah. Kalau kita nak ilmu perniagaan, kita duduk dengan orang ahli perniagaan. Kalau dapat, kalau nak apa orang ahli ilmu agama tu dengan orang ahli ilmu agama, dapat juga ilmu tu kan. Tapi kalau duduk yang duduk ilmu perniagaan apa pun dapat ilmu mereka lah. Seperti mana kalau kita duduk dengan orang jual minyak wangi, kita pun dapat terbiah kan bau wangi tu kan. Itu serta mulahazah, hadirkan hati itu, ia seorang tu akan maknanya. Dan mulahazah, hadirkan hati itu akan Muhammadur Rasulullah. Di dalam hatinya di seorang tu supaya sempurna berzikir dengan dia, berzikir dengan dia tu. Kerana demikian itu tak ada orang yang kenal Allah ni melainkan dia yang kenal kan, iaitu Nabi Muhammad Rasulullah yang kenal dengan kita. Itu kerana demikian itulah suatu perkara daripada tawaran dan galakkan yang baik dan besar pahalanya, sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis yang sahih akan demikian itu. Demikian itu zikir tadilah. Dan hadirkan hati. Dan apa, janganlah seorang itu tertipu. Dan janganlah seorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat yang terbit daripada yang jahil dan dengan agama, dan jahil dengan akidah agama yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir tahlil dan menerima tariqah-tariqah dengan bermacam-macam. Ni faham tak? Dia bahasa mutawat. Tariqah dengan tarikat tariqah dengan sangkaan mereka itu satu kewajipan yang lebih tinggi daripada segala kewajiban yang diperwajibkan akan dia oleh seorang tu oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ada setengah belajar tak mau, tapi duduk berzikir saja. Dia tak ambil tariqah. Nak ambil tariqah ni dia bagus, cuma kena biasa belajar mengaji ataupun belajar mengaji. Kalau kita suruh mengaji ni, kalau orang kat Johor ni niat mengaji Quran. Kalau mengaji ni maksud baca kitab lah, pondok ke mana-mana mengaji orang tu. Ataupun majlis zikir tak malam, tiap-tiap malam pergi kalau majlis zikir. Tapi kalau majlis belajar ni sekali pun dia tak main, dia tak datang untuk belajar, untuk menuntut ilmuan. Tapi kalau majlis zikir dia datang. Patutnya majlis belajar ni kita datang. Syaitan ni dah pandai tau. Dia akan tak yang pergi kalau ni itulah lagi kita ngantuk tembak dia macam. Tapi kalau majlis zikir sebab apa tak kira makan, dia akan bagi tahu kat fikiran kita.
Kata tak apa, pergi makan. Dia mesti akan beritahu itu. Syaitan pun dia pandai. Dia kalau nak datang kelak, dia tak mau. Tu. Kerana itulah ada yang menerima tarekah dan bertahlil dengan tidak sembahyang 5 waktu. Tu ada setengah tempat Tok Guru kata tak perlu sembahyang. Ini yang sesat lah. Dia tak perlu sembahyang. Sembahyang waktu tu. Tu ada sampai setahap tu kalau macam kita dah lah. Dan Tok Guru pergi majlis ekonomi tu malam dia zikir dalam tu. Sembahyang tu. Kata tak apa sembahyang kalau tak lipat dah sembahyang. Tu betul kita kena sembahyang. Dan ada pula yang menerima tarekah dengan bertahlil bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan. Tu. Kadang zikir yang sesat ni pagi berzikir sampai dalam kelambu zikir. Lepas tu Tok Guru dia kata pula, kenapa ni kita nak tahu apa macam nak uji nafsu kita macam mana. Itu yang bahaya. Kadang dia ajaran sesat dia sampai di situ. Dia duduk dalam kelambu tu kita tak tahu dia jalan. Nak sampai di situ dia ajaran jadi macam ajaran yang fail lah tu. Tapi dia pakaian ni. Itu apa dia yang apa ni? Contoh wali nak dawi je. Kita dawi tu. Dia buat tu yang masalah tu. Dia buat apa dia pakai sultan macam Habib Umar. Pakai macam Habib Umar. Atau ada orang lilit tu. Lilit sampai 15 tu. Sebenarnya 15 tu dia ada tingkatan ulama tu. Sebab kata orang dia tak boleh pakai lebih banyak tebal tu. Tapi kalau budak-budak sekolah untuk hari raya saja dia pergi smart kan dia buat sampai 15 ke 17. Tapi kalau Habib Umar pakaikan dekat orang, dia kalau hidup tu panjang sorban tu panjang, dia akan pelik 3 lebih lah. Macam dia balik dengan dia berhenti kat situ, ikat. Dia sebab kalau orang lama, dia tingkat-tingkat tu dia kira ketinggian ilmu dia. Dia sana. Dan sana orang tak pakai sorban. Tak pakai sorban lah kalau mereka ni orang alim. Orang alim pakai sorban. Dulu saya di Kedah kan, saya buat pakai sorban tau. Dekat Kedah pondok Kedah kan wajib pakai sorban. Pakai sorban, lepas tu main pondok Ustaz Din pun pakai sorban. Dia pakai sorban ni kira sampai Ustaz Din punya malu kat saya ni. Dia pun pakai sorban. Dia satu tengok, Ustaz Din pakai sorban. Lepas tu saya pergi Indonesia, Ustaz Din ajak pergi kan. Saya pergi Jember lah. Sekali dengan jumpa Kiai Zaki kot. Ustaz Din 4 hari 5 hari kot. Dengan Ustaz Din dia ada 4 belajar ni. Lepas tu saya ikut sekali. Pakai sorban. Sampai belajar Ustaz Din. Lepas tu memang budak Kedah ni. Budak Kedah. Hati dia kering betul. Memang dia akan pakai sorban. Memang kalau pulau utara kalau dia ngaji dia akan pakai sorban wajib. Lepas tu saya sampai saya habis di pondok tu suruh pakai sorban. Memang istimewa kan suruh sorban. Lepas tu pondok saja tu memang sampai orang akan tanya kenal saya di pondok Johor yang abang pakai sorban tu. Sebab apa tu? Sebab orang ni banyak yang tak pakai sorban. Jadi istimewa saya pakai sorban tu sampai dah saya pergi ke Arab. Saya pergi ke Arab Yaman tu pergi ada seorang adik tu kata, abang pasal tak? Dekat sini abang dengan Habib je pakai sorban. Kata tak? Betul ya. Dalam 40 orang. Kata ribat lain tu bukan orang semua. Orang semua pasti orang ni kan. Ibu orang tak mari. Saya dengan Habib je pakai sorban tu. Waktu tu last sekali saya pakai sorban tu. Tak ni. Waktu di Kedah tu istimewa. Pakai sorban tu yang di situ yang buang sorban tu. Kalau Ali Zainal Abidin dia buang sorban kat sana Habib Syekh Zainal Asri. Tapi kalau Habib besar tak, dia Jindan tak buang. Kalau dia Ali setelah ni memang Habib Umar memang dia suruh dia pakai sorban tak. Kat Ahmad Syahidan pun kalau pergi sana semua buang sorban. Dia malu kat ulama. Sebab sana dia kita tahu yang pakai sorban semua ulama. Tak pun dia tua orang sangat lah. Umur sekarang belum dah berbuluh pakai sorban. Itu tak pun dari raya boleh tu tak pakai sorban. Tapi jangan malu kalau saya sebagai seorang pun pelajar pondok, jangan malu pakai sorban. Terus kanan cermat kan pakai sorban. Jadi dia orang niat dapat sunnah pakai sorban kan. Kita pergi ke sorban dulu dah kan. Okey kat sini.
yang hilat ke perempuan tu kan, dia campuran perempuan kan, ni yang ajaran sesat yang tak betul kan, yang hilat kerana duduk duduk buat apa zikir tu kan, perempuan pun duduk sebelah campur dia. Yang hilat dengan tidak ada mahram, kalau muhrim orang buat kerja haji kan, kalau mahram apa ni mahram kan. Dan ada pula yang menerima tarekah dengan bertahlil di dalam gelap sehingga nampak Tuhan, tuan guru, tuan gurunya seorang tu, dia nampak tuan guru dia sampai tu memberi tuan guru tu beri pertolongan tak. Orang nak nampak asal kat Allah, dia pergi nampak tuan guru dia tuan. Dia nampak tuan guru dia, bukan kata tak nampak Tuhan ni, tak kata tu, maksudnya merasakan tu Allah tu. Dan dengan tahlil itulah terangkatlah martabat mereka itu kepada martabat uluhiyah, yang martabat ketuhanan yang sesat ni lah. Dia dah sampai martabat uluhiyah ni. Uluhiyah rasa macam diri itu Tuhan, kira aku Tuhan lah, dia kat begitu lah. Tu apa tu apa Firaun pun dia mengaku itu Tuhan, sampaikan syaitan pun dia tak mengaku dia Tuhan, sejahat-jahat syaitan dia tak mengaku dia Tuhan. Dia kalau setengah orang dia pergi cari tasawuf, dia tak tahu hakikat lah, dia pergi cari. Tapi sifat Tuhan pun dia tak tahu lagi, dia tak belajar lagi sifat Tuhan apa semua. Ini sifat doktor apa semuanya. Orang yang sampai maqam fana tu lain, mereka tu lain, penuh dengan mujahadah apa semua. Seperti mana kita tengok Habib Ali apa semua tu, dan mana apa Imam Al-Ghazali semua tu, yang lain-lain kan. Tu lain maqam dia orang lain. Kita kena bagi lepas dulu syariah apa semua kan. Kena bagi saya dah baca terlacak lah ni, kulit kat ni tak tahu. Serta menghukumkan pula akan orang yang duduk ni tak baca ni. Dan ada pun dekat situ, dan ada pun yang menerima tarekat dan bertahlil dengan tidak mengetahui dan tidak belajar hukum-hukum agama. Tak belajar hukum-hukum agama ni. Ada hukum usuluddin yang wajib ni dia tak belajar. Dia pergi belajar apa fatwa ni, dia nak mula fikir dia, bukan tak salah fikir tu, boleh fikir. Serta menghukum pula akan orang yang duduk belajar hukum-hukum agama itu adalah ilmu kulit je. Orang yang belajar agama ni dia belajar kulit je, bukan isi. Tu yang tidak berguna. Tu orang menyebab orang kata ada yang pergi ngaji pondok ni, tu ilmu kulit je yang mengajar tu. Tarekat tu ilmu isi. Kalau belajar tarekat ni ilmu isi. Wahal mana ada isi saja, kalau tak apa kulit. Di mana kita tengok buah durian kan, yang isi dia sedap kan, dia kena kulit dia keras, berduri pula kan. Dia kena kuat, kulit dia tu yang melahirkan buah yang lezat kan. Kita sampai tercucuk tangan kita kan. Dia nak keluarkan apa isi dalam yang sedap kan, kulit, tapi dia anggap kita kulit. Tapi di sebelah ni kurang sikit, tapi sebelah kedua kadang-kadang dia sampai, kalau dia bertarikat, dia sampai dia angkat orang tu petak gitu. Tu apa sampai mana? Dah sampai itu lah. Pukul 9 lah. Ha? Ada kan? Yang okey. Yang tidak berguna dengan tahlil itulah terangkatlah martabat ini. Dia terdepan baca tadi. Martabat mereka itu kepada martabat uluhiyah, dia merasa diri dia Tuhan lah.
yang martabat ketuhanan tu, dan apabila sampai martabat itu kepada martabat uluhiyah, maka tidak lagi wajib sembahyang. Sampai tahap tu dia kata tak wajib lagi untuk nak sembahyang semua. Dan puasa, tak wajib lagi puasa. Dan tidak dia sebenarnya kalau orang hakikat dengan orang syariat, dia tak lari. Dia mengikut ada satu kisah tu, orang syariat, ni kisah ni panjang, saya pendekkan. Dia orang syariat tu, ada orang curi kepada orang hakikat tu, wali Allah, dia curi kambing kepada wali Allah tu. Wali Allah tu dia orang, lepas tu ngadulah kat Tok Hadi. Tapi Tok Hadi waktu tu, hakim tu, dia orang syariat. Dia pun dia bila menang kan menang orang mencuri tu. Lepas tu orang hakikat oleh Allah ni, dia doa kat Tuhan, ya Allah, kalau betul tu bukan kambing pun, benamkan dia dalam telan dia bumi ni. Kisah ni panjang, telan bumi. Lepas tu orang syariat tu telan bumi kan. Lepas tu last sekali, apa orang syariat tu kata, dia kata, ya Allah, aku jaga agama orang setakwa ni tau. Setakwa, aku jaga, aku ikut hukum semua guna apa agama kau kan. Aku tak pernah lagi menyimpang kat agama kau. Kalau betul yang punya amalan aku betul, aku jaga syariat aku, tolong timbulkan aku balik kan, naikkan aku balik ke bumi kan. Lepas tu naik balik. Lepas tu orang yang curi tu tak faham ambil balik kambing ni. Sebab dia tengok dah apa, sampai wali Allah ni macam ni, betul dah orang syariat ni macam ni kan, kena telan bumi kan. Terus dia bagi. Sebenarnya orang syariat yang hakikat ni dia tak lari. Tu dia memang orang ni apa, betul dengan syariat, betul dengan hakikat tu. Tu dan tidak belakang daripada perkara-perkara yang dituntut wajib, dan tidak lagi haram segala perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ni orang apa, kalau minum alkohol semua boleh ya, bagi dia tak ada ni lah. Kerana sudah jadi uluhiyah, dia berasa diri dia dalam ketuhanan lah. Dia sampai tetap dia mengaku dia rasa diri dia Tuhan lah. Nak buat apa pun boleh dah. Itu maka semuanya puak yang tersebut itu puak yang mubtadi' dhallah, ahli sesat lah, yang menyesatkan dia akan orang yang awam. Yang sesatkan dia seseorang tu akan orang yang awam. Dia menyesatkan pula orang lain. Dan puak yang sudah jadi murtad, tu puak ni dah jadi murtad lah, tanpa mereka sedar kan. Wa a'udzubillah min zalim. Apa kalau sunatnya, kalau kita kalau nak sebut benda yang tak elok macam ni kan, jadi murtad semua kena macam Tok Musani kata ni, kita kena sebut na'udzubillah min zalim, supaya tak simpang daripada Allah daripada demikian tu kan. Dah bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Jadi kita boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghfir futuhal alim bihaqati wa sha'alina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-khawfi wa ila al-mukhafifin wa ikhlas al-mu'min wa syukra sabran wa tasbih wa mustaqbal wa biqawlika alladhi malaka al-kamashik antazarhu fi qulubina ma'arifatika wa ma'arifatika wa ma'arifatika wa ma'arifatika wa kana lana fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.